instruction lebih kurang sama. Alright, tujuan kita adalah untuk kita sync jantung dia back to normal. Itu sahaja. So lupakan pasal specification. Ada specification yang bagus, ada yang tidak bagus. Bukanlah tidak bagus, in fact dia paling basic lah. Sama macam kita beli kereta, ada premium, ada flagship. So sama je. So setiap pertambahan specification mestilah kena tambah duit. So that's why lah pakai yang basic pun okey, yang premium pun okey, sama sahaja. Tujuan dia kita nak selamatkan mangsa. So AED datang dengan universal button. So datang buka dahulu, kita tengok dahulu AED nah. Ini. So ini adalah training unit, ini bukan real unit. Real unit yang lain brand lah. So khas untuk yang ini hanya training unit sahaja. Tapi lebih kurang macam real unit. So AED datang dengan dua universal button, satu warna hijau on and off, ready mode, boleh guna bila-bila masa. Yang ini adalah shock button. Itu sahaja, warna kuning ataupun warna orange. Ada dua je kot brand buat warna merah. Yang lain semua sama. Alright. So ini dua sahaja. Tak ada button lain yang perlu dihandle oleh orang awam. Sebab tu dia lebih mesra untuk pengguna awam lah. So that's why dia buatnya AED ni untuk kita selamatkan mangsa. Tapi bila bercakap berkenaan dengan CPR dan juga AED, which one yang lebih efektif, yang lebih bagus untuk selamatkan mangsa ataupun yang boleh meningkatkan peluang untuk mangsa hidup? Kita buat CPR ke kita menggunakan AED? Yang mana satu? CPR. Alright, kalau ikut kajian, yang paling bagus efektif adalah AED. So AED boleh increase chances of survival up to 85%. Tapi kalau untuk CPR, maksimum boleh pergi pun 10%. Tapi tak semua keadaan dekat Malaysia ni ada AED. So hence CPR penting ke tidak? Penting. So walaupun 1% peluang untuk mangsa ni hidup, bagi dia itu terlalu tinggi untuk dia. So that's why bila tak ada AED, proceed dengan CPR. Ada CPR, ada AED, proceed dua-dua. Okay. So tapi lagi bagus kalau dia terus attachkan AED dekat mangsa. Sebab ini lebih efektif daripada CPR. CPR boleh berubah. Kalau kita penat, CPR kita bagus tak? Tak. Orang tu baru je tahu buat CPR. Dia hari pertama yang tu, dia datang, dia kena ajar. Dia suruh first aider minta ganti dengan dia. Dia tak tahu itu kali pertama dia buat CPR. Bagus ke tidak? So CPR dia berubah mengikut faktor penyelamat. So that's why lah CPR punya percentage agak berkurang berbanding AED. AED sama je sebab kita bagi elektrik yang sama kan. So jadi benda pertama datang tekan on, CPR masih lagi proceed, you dengar dia punya instruction. Apply pads to Saya patient's kata bare apply chest. pad to patient bare chest. Kita kena buat apa dekat mangsa? Flashing light. Yes, kita kena buka baju dahulu. So buka baju mangsa, gunting ke, koyak ke, ikut lawak. So buka baju, dia kata apply pad. Cari dalam beg AED ada pad. So ada pad. So mana-mana AED yang you beli pad ni sama je macam kat hospital kita nampak macam gambaran apa kalau kat hospital doktor selalu guna tu? Macam iron streka tu kan. Lepas tu buat macam mana iron tu? Oh, gosok dulu. Gosok penting. Gosok. Lepas tu? Oh, wow. Macam tu. Sama je. Beza ini dalam bentuk pad. Ini instant lah. So yang itu, yang iron tu kita kena letak gel. Yang ini tak perlu. Yang ini dah siap-siap ada gel dah dekat belakang dia. Okay, so nama ni adalah pad, PAD. So pad ni dekat mana-mana brand you beli sama saja. Semua ada gambar sebagai guideline lah untuk kita. So gambar yang ni letak dekat mana? Satu dekat kanan atas, satu lagi dekat kiri bawah. Dalam movie, dalam drama kita tengok dia letak dekat mana? Dekat dua-dua, dekat atas. Nama pun drama. Drama hanyalah rekaan semata-mata. Nama pun rekaan. So jadi benda yang betul adalah satu kanan atas, satu kiri bawah. Real case cabut plastik, tampal. Tapi hari ni tak payahlah, simulasi sahaja. So letak saja macam ni. Lepas tu dia bagi tahu apa? Apply pad dah. pads to patient's bare chest. Plug in So plug in connector. next to flashing light. Analyzing heart rhythm. Analyzing heart rhythm, tengah baca jantung. Do not touch the Jangan patient. sentuh mangsa. Bagi tahu CPR boleh stop. Shock advised. Shock advice. Maksudnya salah satulah VT ataupun VF. Charging. Berapa banyak elektrik nak bagi dekat mangsa ni? Stay clear of the Stay patient. clear. Pernah tengok tak dalam movie, dalam drama doktor sebut clear? Semua angkat tangan clear. Jauh sikit. Sebab apa? Kita tak nak ada orang sentuh, takut kena renjatan. So kena sebut clear. I clear, everyone clear? Clear. So ready Shock delivered. Tangan saya lah Kalau real nampak lah yang nampak. Dah lain dah So dia kata if needed start CPR. So shock dah delivered, kita dah selamat untuk sentuh mangsa, buat CPR ikut bunyi ni. Inilah heart rhythm CPR. Inilah rhythm CPR yang betul, ikut kelajuan yang betul. So kita kira 30 kali 2 kali hembusan, 30 kali 2 kali hembusan sampai bila? 2 minit. Jadi metronom sound ni akan bunyi selama 2 minit. Every 2 minutes dia akan baca balik jantung. So dia akan sebut do not touch the patient, analyzing heart rhythm. So dia bacalah sama ada perlu tak kita bagi second shock ataupun tidak perlu. So setiap 2 minit sahaja shock boleh diberikan ataupun tidak mengikut keadaan mangsa. Itu sahaja. Senang ke susah?
senang sahaja bukan? Tapi kadang-kadang ada beberapa situasi yang tidak semudah yang kita sangka. Nampak macam buka baju terus tampal kan? Tapi tidak. Hari ni datang tampal senang. Esok kita datang buka baju mujibur. Mujibur datang dengan apa dekat badan dia? Dia datang dengan bulu dada. Bulu dada bukan yang manja-manja, ni lebih. Yang satu hutan punya, so tampal-tampal dia terapung atas bulu. Dia terapung atas bulu. Ni macam mana elektrik nak masuk ni? Kalau kita tekan shock kan, jadi ada benda lain yang terbakar ni, apa yang terbakar? Bulu pula terbakar. So macam mana kita nak buat? Cari dulu dalam beg ni ada ke tidak? Ada. Shave. Kat mana nak shave? Cuba tunjukkan dekat kita semua, siapa tak tahu nak shave. Situ, okey. Betul. Bagi tepukan sikit. Jangan ada hari baik mati satu badan. Tak payah. Sebab ada certain races yang dirasa sensitif berkenaan dengan bulu. So dia tak bagilah kita shave full. Dia tak nak clean shave lah. So jadi kita ni nak shave sebabkan dia mati, nak tolong dia berpada-pada lah sikit sini sikit. Cukup benda tu boleh tampal saja. Melekat dekat kulit, so elektrik dan juga AED boleh baca jantung. That's it. Okay. Sebab kita takutkan dia bangun, dia, bulu saya mana? Macam apa pula? So jadi sebab tu. Alright, itu satu. Nombor dua, kalau dia ada bulu tapi sikit-sikit manja-manja je, tak payahlah shave. Tampal je, tengok melekat, settle. Dia syarat dia apa-apa yang boleh mengganggu arus elektrik, jarakkan daripada pad ni 2 inci. So cukuplah kalau yang banyak bulunya dekat puting, kat sini, tak ada kena-kena. So boleh je tampal macam biasa. Alright. So itu kalau orang yang berbulu dada. Macam mana pula kalau mangsa anda adalah wanita? Kita buka baju, ada satu lagi baju. Baju apa? Baju dalam. So baju dalam ni persoalan dia perlu buka ke tak perlu buka? Kita apa tadi bang? Macam jawapan panjang sikit. Ada besi buka. Oh, kalau ada sebagai pakar kepada bra kita. Sebab ni je yang tahu dekat bra ada besi. Saya pun tak tahu. Oh, dia kerja. Jadi apa? Tukang pasang besi kat bra. Okay, sebagai orang yang pakar di bahagian bra, so Nik kata dekat bra ada besi. Kalau ada besi kena buka lah ya. Dia tahu dia tukang Okay, so jahit. macam mana kita nak buka bra yang ada besi? Sebab saya tak pernah kerja pula macam tu. Macam tunjukkan dekat kita macam Tapi mana. kalau perempuan bukanlah lelaki, mestilah kita cari Okay, yang so ada dua pilihan. Kalau ada first aider perempuan, bagilah first aider perempuan buat. Tak payah, tak apa bra kan? Okey saya. Tak payah. Tapi kadang-kadang orang awam kita tak tahu nak guna, so dia tak berani. So bila dia tak berani, nak tak nak terpaksa kita juga. Siapa yang ada je lah. So kalau dalam situasi itu terpaksa ada Nik seorang, Nik dengan saya je. Saya tak nak, saya tak reti. So Nik tolong tunjukkan dekat kita macam nak buka bra. Saya tak reti buka bra. Macam mana Nik? Gunting lah, Oh kalau ada gunting. gunting. Sekejap saya tengok ada tak? Ada. Semua saya dah prepare, saya siap. Potong kat tengah lah. Tak tahu. Mana saya tahu? Jangan ajar Malaysia habis kita semua ni nampak. Ada kamera tolong. Oh, gunting dekat tengah. Gunting kat tengah lah senang. Tapi kena kan sebab ni kan kat bawah. Kan kita tampal atas dengan bawah ni. Ha. So tak perlu pun rasanya. Kalau So tak payah buka lah. Bukan, kalau Jahit macam- balik. So bra ni perlu buka ke tak perlu buka? Tak perlu. Tengok saiz pula. Ini dah hebat lagi ni. Saiz macam mana? Kita yang pakai penuh. Apa? Ada yang pakai penuh. Oh, kalau pakai sampai penuh. Oh, kalau pakai ada pun juga sampai atas. Oh, sport bra. Mungkin tali yang Sport jatuh. bra nak buka ke tak buka? Selit je. Oh, tu selit je. Yang besi ni kena buka. Mana satu kan? Betul. Besi mungkin boleh mengganggu arus elektrik. Jadi macam mana? Cek Mungkin betul lah apa yang Nik cakap tadi kan? Kena buka. Buka balik lah. gunting. Alright, so betul. 5 tahun yang lepas dia kata kalau bra tu ada besi, kita kena buka. So gunting lah, the best way is gunting lah ataupun lebih cepat kita gunting. Tapi sejak dia bagi kebenaran macam tu, benda tu digunakan maksudnya daripada pihak mangsa lah, maruah dia. So jadi benda tu kurang bersetuju oleh beberapa pihak. So dia ubah balik, dia kata instead of removing kita adjust saja. So macam mana nak adjust? Bahagian atas tak ada masalah, tak ada besi. Angkat tali, tampal. Bahagian bawah yang ada problem. So macam saya cakap jauh 2 inci. So you angkat bahagian atas, letakkan besi tu dekat bahagian atas, lipat sikit, tampal dekat sini, ambil baju dia tutup. Ambil kain tutup, cover dia. Sebab kita tak screen kan situasi ni. Kita buat dekat luar hospital. So jadi terpaksalah. Okey, kalau ada ahli keluarga, suruh ahli keluarga. Kita guide dia, suruh ahli keluarga yang buat. So apa-apa kita tak akan dipersalahkan.
Nombor 2, kalau ada suami dia, bagilah suami dia yang buat. Macam tu, lebih selamat. Kita guide dia sahaja. Cukup. Alright. So, itu sahaja kalau bra. Terima kasih kepada Nick. Bagi tepukan sikit pakar kita. Specialist in bra. Sedap dengar dia. Alright, so next. Next kalau mangsa ni lemas pula. Lemas biasa kita risau pasal apa? Air. So bila air penuh dekat badan dia, boleh tak mengganggu tak arus elektrik? Mengganggu sebab air juga konduk elektrik. So jadi macam mana kita nak buat? Yes, kita lap sahaja. Lap dekat bahagian dada cukup. Satu tampal atas, satu tampal bawah, settle. Guna macam biasa. Kita cuma tak nak ada air yang berlebihan sahaja. Kalau setakat sikit-sikit tak ada masalah. And also kena jarak daripada ni pun 2 inci je. So sikit je kat dada sikit dah cukup dah. Alright, so guna macam biasa. What if kalau mangsa kita pakai barang kemas? Barang kemas tengok saiz. Kalau tampal sini jarak 2 inci tu jauh, tolak ke atas boleh jarak 2 inci, okey lah. Tapi kadang-kadang mangsa kita ni bukanlah pakai yang kecil-kecil, ada yang pakai besar. 2.6 bilion kita yang hilang hari tu kalau sebesar itu. Contoh, abang dah record contoh. Abang dia Edit. Tolong edit ya. Ya, okay. Alright, so jadi kalau contoh besar, lebar. So macam mana kita nak buat? Kalau macam tu terpaksa remove lah. So kalau kita remove, kita semula kena pulangkan dekat mangsa. Alright, you kena pakaikan balik selepas tu. Sebab ada ramai orang, so orang boleh tuduh kita juga. Okay, so nombor 2, kalau ada ahli keluarga, bagilah kat ahli keluarga dia. Tanya ada waris tak? So bagi benda tu dekat waris dia. So biar waris dia yang pegang instead of kita. Alright, kita tak nak bertanggungjawab atas apa-apa pertuduhan nanti. Okay, so macam tu sahaja. So next, kalau mangsa kita kanak-kanak ataupun bayi, boleh tak menggunakan AED kepada kanak-kanak dan juga bayi? Boleh tak? Boleh juga. Alright, so kanak-kanak dan bayi pun juga boleh. Sama, siapa yang ada masalah jantung semua boleh guna. Alright, beza dia placement sahaja. Untuk kanak-kanak dan juga bayi, placement dia ada pad yang boleh guna universal, dua-dua untuk adults and also children. Peds boleh guna. Tapi ada pad yang kecil sedikit, dia khas untuk kanak-kanak dan juga baby. So dia ada gambar lain lah. So gambar dia kena letak satu tengah depan, satu lagi tengah belakang. Kenapa bayi dan juga kanak-kanak kita tidak letak satu atas satu bawah? Jarak dekat. Betul. Sebab permukaan badan dia agak kecil. So kalau kita tampal satu atas satu bawah, takut overlap. So sebab itulah kita tampal satu depan, satu belakang. Sama juga. So kita nak indikator yang sama saja, berdekatan dengan jantung. So itu je jalan yang terbaik supaya tak overlap. So kanak-kanak dan bayi boleh guna. So kalau ada pad dia, guna pad dia. Kalau tak ada, boleh guna ini saja. Ada AED yang dia tidak dia pakai universal pad macam ni, tapi kena tukar button. So dia akan ada button dekat bawah. Balik. Kat bawah ni you kena tukar adult ataupun pediatric. You kena ubah lah ikut brand yang you beli. Tak kisah apa-apa brand pun, kita tengok spek. Okay. So ada soalan so far? So once kita dah bagi shock, mangsa dah sedar. Perlu cabut ke tak perlu cabut pad ni? Mangsa dah sedar ni, kita dah buat, mungkin dah 2 shock, settle. Dia pun revive. So kita nak cabut pad ke tak perlu cabut? Tak payah, masa dia pingsan. Betul. So itu adalah jawapan yang tepat sekali. Tidak perlu cabut sebab mangsa yang sedar belum tentu stable. So jadi kita biarkan. Nombor 2, kita kan nak pusing dalam recovery position, bawa je sekali dengan pad tu, pusing dalam recovery position. Nombor 3, pad ni sekali guna sahaja. Dia guna untuk satu mangsa, one time use. Once you dah buka, dia punya gel kat belakang dah bergumpal. So dia dah tak melekat. So jadi sebab tu tak boleh cabut. So bila kita boleh cabut? Tadi hospital. Betul, bila ambulans sampai lah, sebab kita ada AED dalam ambulans. Kalau ambulans tu tak bawa AED, dia akan bawa benda ni sekali bersama dengan person in charge. So bila dah settle, sebab kadang-kadang doktor nak ambil memori kat dalam ni, sebab dia nak tahu apa yang berlaku dekat mangsa. Dia nak tahu mangsa dalam keadaan BT ke BF. Macam tu. So it depends on the doctor juga. Ada doktor yang prefer untuk ambil, ada doktor dia pasal je cardiac monitor kat sana. So nanti dia baca daripada sana saja. Okay. So ikut kepada doktor lah mana satu dia nak. Okay. So ada soalan so far? Tak ada. So saya cerita spek So spek AED, satu AED warranty 8 tahun. So satu AED boleh deliver 200 shock. So untuk satu mangsa depends lah. Tapi biasanya tak banyak pun kita bagi. So ini pula, ini lifespan dia 4 tahun. Selagi 4 tahun tak guna, boleh gunalah sepanjang 4 tahun tu. Tapi once kita dah guna, beli hari ni, esok dah guna, kena buang. Tukar yang baru. Nak tukar pad sahaja ke tukar sekali dengan AED? Pad sahaja. Sebab yang ni kan warranty 8 tahun. So lifespan dia boleh simpan 8 tahun. Sebanyak 200 shock lah. Habis 200 shock kena tukar. Walaupun tak sampai lagi 8 tahun. Okay. So biasanya kalau beli AED boleh ada company yang bagi sekali dengan aksesori, ada yang tak bagi sekali dengan aksesori. So kita kena tengoklah, kalau tak ada aksesori kita tambah sendiri. Kalau ada complementary accessories, kira baguslah you beli yang tu. Alright. So berapa harga you rasa untuk pad ni? 1,000. 1,000 boleh lah, boleh lagi. Boleh kecek dapat 1,000 pula Harga asal dia 1,500. Boleh up to
2000 pun ada ikut jenama. So yang ini harga dia dah 1000 ke 2000. Yang ini pula satu set lah, kita kira satu set. Berapa pula harga dia? AED ni berapa harga dia? Berapa? 25,000. Itu 10 tahun yang lepas. 10 tahun yang lepas harga dia mencecah 25,000. Tapi sekarang jangan risau, kita dah banyak persaingan. Banyak negara keluarkan brand sendiri dan banyak negara keluarkan brand yang berbeza, spek yang berbeza. So hence ada yang paling murah. Setakat ni yang paling murah boleh dapat pun lebih kurang 5,500 ke 6,000 ada. So kalau kita sebagai orang awam nak beli AED untuk simpanan sendiri, boleh ke tak boleh? Boleh, selagi kita ada Duit. Syarat dia kena ada duit dah. Sebab tu AED susah nak dijumpai dekat kita ni. Tapi we are moving towards that lah. Sebab kita baru kesedaran berkenaan AED kat kita ni setengah meningkat naik. Orang baru sedar, oh AED ni bagus sebenarnya untuk jantung. AED bagus untuk mangsa yang mati. Macam tu lah. Alright, so we are moving to that lah. Tapi belum sampai lagi. Kalau ikut AHA, dia ada mention bagusnya sebuah negara tu fasiliti kesihatan dia, jika kalau 3 minit you berjalan, you jumpa satu AED. Dekat Malaysia senang ke susah nak jumpa macam tu? Susah. Kebanyakan kat Malaysia kita tekankan dekat kawasan-kawasan public saja. Public area, contohnya sports area, recreation area, stadium, airport, tempat-tempat yang orang ramai saja kita tekankan untuk ada AED. Bagus untuk ada AED. Salah satu negara yang kita boleh jadikan contoh yang terbaik adalah Singapura lah. Singapura setiap 3 minit kita berjalan, kita jumpa satu AED. Tapi dia senanglah sebab dia negara kecil. Kita moving to that. Hopefully one day kita pun sama macam diorang. Alright. So AED ni boleh digunakan oleh sesiapa sahaja. Janji dia tahu nak guna instruction lah. Ada kanak-kanak, kalau kat US diorang pernah try dekat kanak-kanak berumur 15 tahun. 13 tahun kena assist. 15 tahun boleh buat sendiri. So maksudnya dia dah boleh faham instruction, dia boleh guna lah. So kalau anak anda boleh faham instruction, bolehlah guna. So, selagi boleh faham. AED biasa datang dengan bahasa Inggeris. Tapi ada negara yang dia tak guna bahasa Inggeris. Biasa negara China dengan Japan. Dua ni memang pakai bahasa diorang. So pakai Mandarin dan juga Japanese punya language lah. So kalau terpaksa kita kena guna dekat sana, kita je the only one yang tahu, you kena minta tolong dengan orang lokal mereka untuk translate kan. Sebab diorang memang pakai bahasa diorang tak install bahasa lain. Dekat Malaysia kita ada dua. Satu bahasa Melayu, satu lagi bahasa Inggeris. Biasanya diorang akan install dua-dua. Tapi ada brand hari tu saya tengok ada satu representative dia jumpa, dia tunjukkan AED dia ada 4 bahasa. Bahasa Melayu, bahasa Inggeris, Tamil dan juga Mandarin. 4-4. Tapi macam saya cakap, kalau setiap kali you tambah spek, tambahlah duitnya. Cuma saya tak tahu berapa harga dia. Alright. So ada soalan untuk AED? Sekejap, mesin tu kena calibrate tak? Dalam masa Betul. Mesin ni perlu calibration ke? Tak perlu. Dia self calibration. So once you beli first time, you tekan on, dia akan berkelip lampu dekat sini. Dia akan ada lampu yang akan berkelip. Kalau warna hijau, dia ready mode, bila-bila masa boleh guna. Tapi tak payahlah datang hari-hari. Kita datanglah 2 minggu sekali, 3 minggu sekali, datang untuk tengok lampu tu berkelip warna apa. Kalau berkelip warna hijau, ready. Kalau berkelip warna merah, kena tanya supplier. Mungkin boleh jadi masalah dekat bateri, mungkin boleh jadi masalah kat AED. So kena dia yang pergi check. Sebab dia akan pasangkan mesin untuk dia baca daripada elektronik punya device lah. So AED ada 2 jenis bateri. Satu pakai lithium battery, boleh lifespan 4 tahun. Ada satu lagi rechargeable. Dulu 15 tahun yang lepas diorang keluarkan rechargeable. Lepas tu ada satu kes terjadi bila nak guna low battery, so tak boleh guna. So diorang tarik balik manufacture tu. Lepas tu bila sekarang diorang keluarkan balik. Sebab diorang cakap yang lifespan 4 tahun tu untuk lithium punya battery tu pun sama je, kadang-kadang malfunction juga. So dia keluarkan dah dua-dua. So ada 2 pilihan. Nak charge ke nak pakai lithium battery? Boleh dua-dua. Macam tu. Alright. So kalau tak ada soalan lagi, kita pergi praktikal. Boleh? Boleh. Jom.